Umur dah masuk 50 tahun ke atas, jangan scroll dulu. Saya cadangkan save video ni dulu. Ada 5 perkara tentang emas fizikal yang ramai orang jarang bincang tapi sangat penting bila semakin dekat dengan usia persaraan. Pertama, simpan emas untuk 10 tahun perbelanjaan persaraan akan datang. Ramai pesara fokus kumpul duit, tapi dia terlupa macam mana cara nak lindungi kuasa beli duit tu dalam tempoh persaraan yang mungkin ambil masa 20 hingga ke 30 tahun. Sebab duit boleh susut kuasa beli. Kos hidup semakin lama semakin naik. Yang kedua, asingkan emas khas untuk kos perubatan masa depan. Kita tak tahu apa akan jadi nanti, tapi kita tahu kos rawatan bukannya semakin murah. Yang ketiga, simpan emas dalam saiz yang kecil seperti 1 gram, 5 gram, 1 dinar ataupun 10 gram. Bila perlukan duit, kita boleh cairkan ikut keperluan. Dan yang keempat, hadiahkan emas kepada anak dan cucu. Wang tunai mungkin cepat habis, tapi emas boleh jadi aset yang disimpan dan diwariskan. Dan yang kelima, tukarkan sebahagian simpanan berlebihan kepada emas secara berperingkat. Bukan semua duit perlu jadi emas, tapi simpanan yang tidak digunakan dalam masa terdekat boleh dipelbagaikan. Jadi bila dah masuk usia 50, 60 ataupun 70 tahun, matlamat kewangan bukan lagi semata-mata nak kejar untung yang tinggi, tapi macam mana cara nak kekalkan, protect dan wariskan kekayaan yang telah dibina selama puluhan tahun. Jadi bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu daftar dan kongsikan strategi simpanan yang sesuai dengan matlamat anda.